Okey, sekarang kita dah sampai dekat Bandaraya Melaka untuk majlis peresmian PG Jewel. So, jom kita tengok apa yang ada dekat PG Jewel. Okey, orang Melaka untunglah. Alright. Branch PG Jewel ni depan Aeon Mall Bandaraya Melaka. Okey, dekat PG Jewel ni anda boleh dapatkan barang kemas 916 dan juga 999. Sebenarnya dekat di Public Gold rasa dekat ekosistem. Nak beli gold bar Nadina di Public Gold, nak arah rumah di KDE, nak shopping di PG Mall, nak beli barang kemas 916 dan 99 di PG Jewel. Dan benda yang paling menarik, kita boleh beli gold bar, kita boleh beli silver, kita boleh beli item perak yang premium iaitu Aurora Italia di PG Jewel. Ini adalah branch yang ke-10 di PG Jewel. Biasa kalau daripada e-commerce Gap kita withdraw gold bar atau Budina kan. Dengan e-commerce Gap juga kita boleh withdraw barang kemas 999. Cuma kita hanya perlu bayar upah simpan saja dan grant emas itu akan ditolak daripada simpanan emas kita di e-commerce Gap. Jadi kepada anda yang belum ada akaun, boleh klik link dekat bio.